Hello guys, resipi hari ni khas untuk B40 yang pernah jadi M40. Sebab yalah, harga barang makin mahal. Actually aku dah jumpa cara nak buat tiramisu yang rasa macam tiramisu bawah RM10 satu portion. Dan hampa tahu kan, nak buat tiramisu ni dia kena pakai lady finger. Tapi aku tak tahulah lady mana yang aku perlu finger untuk dapatkan benda tu sebab tak ada. Cari merata tak jumpa. Tengok online mahal pula. So aku carilah resipi lady finger di internet kok boleh buat sendiri. Rupanya bahan dia sikit je, telur, gula, tepung. Dan kalau hampa pernah buat kuih Melayu, hampa akan perasan ni macam resepi bahulu. Rupa-rupanya lady finger tu sejenis sponge cake. Lebih kurang macam bahulu lah, cuma bentuk je lain. Anyway, nak buat tiramisu ni senang je. First kita kena buat espresso. Kalau tak ada espresso, apa bancuh je kopi apa yang ada. Aku pakai kopi Cak Wahid sebab kalau Kedah represent. Lepas tu apa tapis, celup bahulu dalam kopi, susun dalam tray. Celup tu sat je, jangan lama. Takut rasa kopi tu kuat sangat. Lepas tu kita akan layerkan dia dengan mascarpone cream. Yang ni pun senang nak buat. Hampa kena putang 2 cawan whipped cream sampai dia jadi soft peak. Rupa dia lebih kurang macam ni. Dia punya puncak tu tak kerah. Letak sikit gula dan putang lagi sampai jadi stiff peak. Dia macam kalau hampa goyang-goyang krim tu dia tak pergi mana. Next kita akan taruh mascarpone cheese. Aku rasa kalau hampa nak save cost lagi kan, hampa boleh je tukar dengan cream cheese. Sebab tekstur dia lebih kurang. Cuma cream cheese ni dia masam sikit. So pandai-pandai lah hampa balance dengan gula. Repeat buat kopi bahulu tadi untuk layer kedua. Dan cover dia dengan mascarpone cream satu layer lagi. Rata-ratakan bagi nampak kemas sikit. Sebelum kita sprinkle sikit chocolate powder atas dia. Untuk tiramisu ni dia memang kena tahan dalam sehari dua. Kena sabar sikit. Anyway, aku tak rasa kita boleh panggil dia tiramisu. So aku bagi nama dia tiramisu. Itu aku bagilah kat markah aku kata kat dia, ni I buat tiramisu. Lepas tu dia tanya balik, siapa Tira?